Ambil kau. Ih. Ambil kau. Iya. Rasakan itu. Puasa ini tidak terlalu sulit rupanya. Benar, tidak makan dan minum bukan masalah bagi kita. Yang sulit itu tidak berkata kasar. Apa? Sejak pagi kau sudah hampir marah 3 kali. Itu karena kalian. Baiklah, aku hampir marah lagi. Dia jadi cukup penurut akhir-akhir ini. Kau benar. Hei, aku mendengarnya. Wah. Wah. Apa yang terjadi pada kalian? Kenapa lemas sekali? Kita orang tak makan sahur tadi. Jadi kalian tidak puasa? Puasalah, cuma tak makan sahur je. Oh. Ya, padahal kami ingin mengajak kalian lawan bola. Tak larat. Dasar lemah. Kalau korang nak sangat lawan, malam nantilah. Siapa takut? Rasa nak makan diorang ni semua. Sabarlah, dah tinggal 2 jam lagi nak berbuka puasa. 2 jam, tapi rasa macam 2 hari. Kalau macam tu, kau jangan pandang makanan. Habis tu nak pandang apa? Kau pandang tiang lampu tu. Tiang lampu pun nampak sedap sekarang. Kau ni macam budak-budak tengah belajar puasa je. Ni sebab aku tak makan sahur tadi. Dah jadi lapar macam ni. Hei, kau ingat kau je ke yang tak makan sahur? Aku pun samalah. Tapi kau tengok aku, tak lapar pun. Wow. Hari. Kau pergi dengan Ais dengan Sola. Tolong bagikan kek spesial ni ke orang ramai ya. Esok je tak boleh ke? Tak larat lah hari ni sebab tak makan sahur tadi. Tak boleh. Mesti hari ni juga. Sebab hari ni kan hari spesial. Taufan, Blaze dengan Duri pun dah tolong aku buatkan kek ni tadi. Sekarang giliran korang pula yang bagikan ke orang ramai. Biar Sola dengan Ais je lah yang bagi. Aku nak tidur. Kau ni abang, kau kena bagi contoh yang betul. Bukan malah ikut buat kacau. Kenapa kau jadi malas-malasan di bulan Ramadan ni, ha? Yelah, aku pergi dengan diorang. Bagus.
Oh, jadi sekarang kau nak belagak kuat lah ya sebab kena marah gempa tadi. Diamlah. Kau ni Ais, jangan macam tu. Tak baik. Ha, dengar Sola cakap. Ini saatnya. Baik kau tengok gambar ni. Wait. His, nasib baik tengah puasa. Kalau tak, dah aku sumbat mulut korang dengan masakan aku. Jangan main-main, jangan main-main. Hei, sejak bila rumput kat sini tumbuh tinggi? Sejak Ais kuburkan dia dekat sinilah. Kena potong rumput lah ni esok. Kenapa kita menyorok? Shh, kita kan dah janji nak lawan bola dengan diorang. Jom, gempa dah pergi. Jom. Kalian sudah siap kalah? Koranglah yang kena bersiap untuk kalah. Sudah, tidak usah banyak bacot. Ayo mulai. Ambil ni. Tidak semudah itu, kawan. Cheese. Ambil ini, Taufan. Kau mau bolanya ya? Ini, ambillah. Rasakan ini. Mudah. His. Bagus, Duri. Penat je. Tak ada pun yang masuk gol. Ambil kau. Ambil kau. Ambil kau. Ambil kau. Ambil kau. Ambil kau. Lah, mana kau dapat sarung semua tu? Mari sini. Lah. Ambil kau. Ambil kau. Ya. Rasakan itu. Kerja bagus. Bagus, Taufan. Siapa lagi yang mau terbang? Mana Blaze, Taufan dengan Duri ni? Tak nampak sejak tadi. Abang. Diorang ada dekat sana. Oh ya, apa diorang buat dekat sana tu, adik? Diorang tengah lagu-lagu Saro. Oh, macam tu. Terima kasih dah bagi tahu ya. Nak kena diorang ni. Oh, ini kerja korang ya. Patutlah tak nampak dekat surau. Alamak. Aduh. Tak gunalah Taufan reverse tu. Berani dia serang belakang. Lah! Lah! Awas ada gempa. Mana satu lagi?
Alamak, mari sini kau Blaze. Wow, maaf ke apa? Hei, korang ni. Bulan Ramadan orang cari pahala. Korang malah cari perkara. Maafkan kami. Kami janji esok tak buat lagi. Memanglah tak buat. Sebab esok dah malam takbir. Dah tak ada tarawih dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. Kami dari Faisal Channel mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Jadi.